قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan bahawa setutupnya suruh mengerjakan taat wajib atas segala makhluk dengan diwajibkan atasnya ini setengah daripada akidah bagi salafis saleh juga. Dan benda ni juga bukan dia akidah bagi demo tu saja, bahkan akidah juga bagi orang-orang hak mari belakang pada demo tu yang dikatakan fuq khalaq. Artinya dalam bab ni salah dengan khalaq jalannya tullah, jalannya sama je. Dia kata dan bahwasanya yakni dan setengah daripada akidah yang telah menjalani atasnya oleh salafus soleh bahwasanya tutup ianya hak yang kedua tu kalau kita buat apa tak apa dah tu, bahwasanya tutup mengerja, tutup suruh mengerja ke taat. Tutup tu atas segala makhluk. Tu. Itu apa ni? Tutup suruh mengerja ke taat wajib atas segala makhluk. Tu. Nak wayak kata kan? Nak wayak kata bila Tuhan hatta kita. Siapa dia kita? Iaitulah Malaysia, sama ada jatuh ataupun betina. Nah, maka dia hatta mari itu bukan hatta mari saja untuk kita tengok dunia supaya tikus tengok besi itu dak. Bukan lagu tu dak. Hanya dia hatta mari kita di dunia ni selepas daripada kita tu pandai mikir, pandai bergamuk apa semua sekali, ia tekan di atas kita ni suruh taat ke dia. Tu kena jaga. Ia tekan di atas kita ni suruh taat ke dia dan suruh patuh ke dia. Nawayaklah tu. Nah, siapa dia makhluk tu? Makhluk tu asal mana benda kena jadi. Ulama ta'rikhnya masih wallah wa jami'u sifatih. Barang yang lain daripada Allah dan lain daripada semua sifat dia tu panggil makhluk belaka lah tu. Tetapi murak dengan makhluk di sininya as-saqalaini, dua makhluk yang diberati dan yang ditekani syarak di atas dia. Siapa dia? Iaitulah jin dan manusia. Dua tu je. Dia panggil itlaq kana ka'am tetapi dikanakinya khas. Nah, makhluk murak dan makhluk di sini ialah manusia dan jin. Dua tu. Nah, dua tu Allah Taala hatta mari ke dunia ni suruh taat dia. Suruh taat dia. Nah, sebab itulah kita kena ingat kata tujuan kita Tuhan hatta kita mari atas dunia ni bukan untuk mari kita tengok dunia saja. Hanya kita tengok dunia
Apa tu? Kita isi masuk kebesaran dia di dalam perut bedah kita serta kita patuh pada segala pelaturan dia. Nampak dah? Suruh mengerejakan tu kita baca turut ialah dengan diwajibkan atas segala makhluk. Apa makna wajib? Iaitu tekan dengan cara putus pah. Tu makna wajib. Tekan dengan cara putus, tak leh kita nak lik, tak leh kita nak minta kau tu kau ni, tak leh. Dia panggil wajib. Nah, dia tekan putus. Banyak perkara tu kalau kita bila benda hak dia tekan putus dah. Alah tu. Lepas tu hak ni kalau kita tengok di dalam hak erat dia tak ada. Dia tak ada. Mungkin hak syahdah kita tambah oleh kerana sengai jauh dah barangkalinya dia antara maktub dengan maktub pun alih dia tambah sini. Boleh jadi gitulah. Dan barang yen date atas lidah yen mendate ke syarak. Ni pun kesana lagi ni. Dan setengah daripada akidah bagi salafus soleh wajib kita kena tahu. Nah, wajib kita kena tahu barang ye date atas lidah yen mendate ke syarak. Nah, barang benda hak tubik daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak tu pun wajib kita kena tahu juga. Tiap-tiap perkara yang mendatangkan dia oleh Nabi, gapo dia tiap-tiap perkara tu daripada perintah hak yang Allah Taala suruh dia beritahu kita, patut suruh kita patuh buat. Hak tu pun langkah pertama sebelum pada kita nak tuju dalam pada buat, kita kena belajar pandai dulu. Tu pun tekannya juga tu. Nah, jangan kita hidup buat dengan merabuk ikut-ikut dia tu tak boleh. Kita kena belajar cerak, sahih molek. Nah, apa tu kita berjalan hadap ke apa yang semata lah. Tu. Itu pun setengah daripada akidah bagi fok-fok salafis soleh dan juga akidah bagi khalaf termasuk juga fok kita lah ni. Gapo dia barang dia datang tu dia panggil bayar situ daripada perkerjaan akhirat. Hak tu kena tahu je weh. Nak suruh tahu. Deh. Tu dia. Kalau gitu kita takdir gini sikit lagi deh. Kita takdir gini sikit lagi. Dan barang yang datang atas lidah yang datang ke syarak. Takdir gini. Dan wajib mengetahui pula barang yang datang di atas lidah bagi yang datang ke syarak. Ini benda tu hak tubik di mulut Nabi kita wayak sekadar nak suruh kita tahu. Tak ada kena buat apa. Kau dah tahu. Gapo dia barang tu? Dia panggil bayar situ. Nadah tu segi ibarat kita takdir gitu sikit lagi dah. Dan barang yang datang dan wajib mengetahui ke barang yang datang. Apa dia barang tu? Daripada kerjaan akhirat. Wajib kena tahu. Nampak? Balah mana misal dia seperti syurga. Ni tak ada kena buat apa lah. Kalau kata kita ni tahu kata kita ni selain daripada kita duduk di alam dunia ni ada satu alam lagi ia panggil syurga. Tapi hak tu bukan sini lah. Hak tu bukan sini. Mumbik dana tahu lagu tu. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita. Nabi kita cerita. Nah, walah kalau kita kira dengan akal fikiran tu, puasa sepuluh tak nak boleh terima dah dah. Hanilah fuak-fuak hak ingkar bakit. Ia kata kita ni
bila kita mati hancur lepuk jadi baja tanah siap dah. Tak mungkin dah kita nak bangkit balik semula. Nyekak situ lalu dah. Nabi pun nak jawab lah mana ni. Nak jawab dengan secara putus pah, nak jawab lah mana. Sedangkan benda ni Allah Subhanahu wa taala tahu kat aku kata benda ni ada. Nah. Tu. Lalu itulah Allah Taala ajar suruh Nabi kita jawab di dalam surah Yasin. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Nah, kita ni bila kita mati, tukar hak yang nak hidup kelik semula kita ni ialah tukar hak yang buat kita tekah kita tak ada apa sekarang lagi. Hak tu. Jadi dia buat kita daripada tak ada apa sekarang pada ada tu kuasa. Pada kata dia nak takut kelik semula benda hak ada dah lebih mudah pada hak dulu. Mati kukuk kok situ. Nah, tu. Tu seperti syurga. Ada ni. Dan neraka. Ada juga. Ni qadar kita wajib kita pegang. Kita ni lepas pada ni ada dua alam lagi, alam syurga, alam neraka. Nah, apa tu? Perkara hak nak heret kita pergi kedua-dua tu hak tu kita kena pergi mengaji dalam bab lain. Hak ni nak suruh pegang gitu je. Nak suruh kita tahu kata kita ni lepas pada ni ada syurga, ada neraka. Tak apa dah tu. Dia panggil kita sudah tertunai, sudah menunaikan satu perkara yang wajib atas kita. Dan hasyrin baca gitu tak apa tu. Dan hasyar ni apa? Hasyar bahasa kita kata helok. Itu mana hasyar? Helok. Supaya kita kata, kita bela kambing. Kita bela kambing beratus ekor, petai masuk, kita pergi helak kelik supaya masuk dalam kandang. Deru, kita helak, ia masuk kandang. Dia panggil hasyrun. Gak nawaya tegana. Kita selepas daripada kita mati, ia panggil orang yang hidup tu di tanah kita di kawasan masing-masing. Tak gitu kan? Mu tanah di kubur mungku, tanah di kubur kampungku. Macam-macam lah. Nak suruh kita pegang kata satu ketika, satu masa dapat lagi tu. Allah Ta'ala akan buat satu benda. Di atas fuak-fuak hak mati dah kan? Mana? Ya hamba hidup di satu tempat. Ya hamba liko kata setengah ya pasal pilih belakang. Hamba pergi kita ni pergi beripung di satu tempat. Di hamba hidup, di helak hidup. Sebut kata hamba tu punya tak molek sangat dah. Helak hidup di satu tempat tu lah. Dia panggil hasyru. Itu dia. Hasyru tu apa? Dia takrif dalam hak Arab. Ibaratun ansawkil khalqi jami'an ilal mauqif. Iaitulah ibarat daripada menghalaukan semua manusia ni kepada mauqif, kepada tempat berhenti. Dia panggil hasyru. Nah, saat ni dah lah. Kita ni duduk di tanah kubur masing-masing ni. Lepas tu satu masa, satu ketika Allah Ta'ala nak beripung di satu tempat. Allah Ta'ala nak beripung di satu tempat, ia panggil mahsyar. Orang dia kata pada masa dia. Pas nak beripung, hidup situ belakang, nak buat lagu mana? Ia suruh melekat dia helak. Ia suruh melekat dia helak tu, di dalam kitab, ia kata cara helak tu, berbagai-bagai cara khilaf ulama. Setengah kata, ingat pilih belakang. Ingat pilih belakang supaya kita bakar upuk krim dan kemarah. Api dia turun lek belakang. Nak berhenti tak boleh lah berhenti. Makan dia api lah. Kena pergi semata. Api dia turun lek belakang.
Nah, lepas tu bo letih. Tak agak nak berjalan dah letih dah ni. Kita berhenti letih untuk make rai suta, api tu berhenti lek belakang kita. Masuk rai penuh, rasa boleh berjalan dah. Api tu hidup lek sebelah turut belakang kita. Nak berhenti dekat situ tak ada jalan. Tak ada api. Tu dia panggil hasyru. Berhenti di mana tu? Berhenti di satu tempat, ia telah di bumi mahsyar atau di bumi mauqif. Situ. Lepas tu duduk situ tu lebih pada tempat, lebih pada hak orang wajur dunia lagi. Ramai Malaysia ni. Tak tahu kata berapa ratus lapis, berapa ribu lapis saya pakat duduk situ. Nampak dah tu? Duduk situ lama mana? Tak tahu kata lama mana. Hingga siapa bumi hak tempat duduk tu dah. Jadi seluk tu tak kena berkecek dah. Kita tengok orang wajur tu. 2-3 hari tu naik seluk dah lah. Mula jadi cocek. Tak gitu? Di mahsyar tu pun demikian tu lah. Tapi oleh kerana kita duduk situ tu lama daripada tempat kita duduk pak wajur tu, ada hak terkecil, ada hak terberak, ada hak peluh, macam-macam ada situ. Tu dia panggil binisbati li afradin nas. Dengan nisbahkan kepada perorangan bagi semua manusia duduk situ. Itulah yang ada ayat dalam hadis, setengah pada kita, setengah pada orang, setengah pada seorang tu dah. Setengah daripadanya orang yang duduk selai dalam peluh dah. Pada kata sekat lutut, ada sekat betih, ada sekat paha, ada sekat perut, ada sekat dada, ada sekat tekak, ada setengah pada setengah tu duduk selai timbul dalam peluh. Waliyahzubillah. Tu tengok kepada amal hak yang ada pada kita tahniah. Hak ni nak lik talih dah. Bila duduk situ lama masa tu dah. Ya ayat dalam hadis, dia kata timbul satu fikiran pada waktu. Kita ni nak duduk sini lama mana ni weh? Nak duduk sini lama mana ni? Kita tak cakap nak duduk dah sini ni. Kok mana-mana pun minta beralih pada ni lah. Sama ada nak hidup tempat teruk pada ni lagi pun tak apa. Tak cakap nak duduk dah sini ni. Walah kalau hidup tempat lain teruk dah tu lagi dah. Lalu tu timbul satu fikrah daripada puak yo gini. Kita ni masa kita duduk tahniah dulu, kita ada nabi lagi rasul. Gini kita pergi cari puak tu. Puak tu tolong minta doa, tolong bercakap, tolong bicara dengan Tuhan. Kok mana-mana pun beralih kita ni pada sini. Ya ayat dalam hadis Bukhari. Pakat pergi sekumpulan pada Malaysia tu pergi cari Nabi, pergi cari Rasul. Mula-mula sekali yang pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Tak ikan nak duduk dah situ ni. Pergi berjumpa dengan Nabi Adam, duk puji tu ada lah. Engkau ni awam Malaysia pada Tuhan jadi. Dan engkau ni jadi bapa bagi segala Malaysia. Duk puji tu ada sekian. Akhir yang minta. Tu ada mu tolong pecek lah. Mu tolong berdoa lah dengan Tuhan. Beralih puak kami ni daripada sini hidup lain. Tak cakap nak duduk dah. Tu ada jawab tangan. Aku sendiri pun tak berani nak pecek buku ni. Aku sendiri pun tak berani nak pecek buku ni. Sebab aku sendiri pun masa dulu kena murid dah. Aku sendiri ni dulu kena murid dah. Agak buku ni aku tak berani nak kecek, mau cari orang lain. Pergi pula cari Nabi Nuh. Bertemu dengan Nabi Nuh pun duk mengayuh biar. Nuh kata benda ni tak ada dengan aku. Dah, sebab aku tahniah dulu pun kena kritik dah sikit. Nah, tu Allah Ta'ala katakan lagi dia, Nuh, mu tak sedar cari benda lah, benda hak mu tak tahu sao kaca. Nuh dia minta doa suruh anak dia hidup sekali dah. Lepas tu timbul perasaan bila anak dia mati tu,
Dia kritik tu hai. Tuhan paling murah ke dia. Bila Malaysia tu pergi cari dia hari tu, Nuh kata, hak ni tak padang aku. Ginilah, mau pergi cari Nabi Ibrahim. Pakat dah handai gitu. Lepas tu nak pergi temu seorang-seorang rasul tu bukan sehari dua. Tak tahu tu dia gagacok mana. Akhir pergi cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun akhir tangan. Nabi Ibrahim kata gini, cuba mu pergi cari Musa tengok. Kalau-kalau dia boleh kecek. Ada pergi cari Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa, duk uji Nabi Musa, biar. Akhir Musa aku puasa tak ada ni. Ginilah mu pergi cari Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ni ia lebih dekat padaku kerana tu hewan ia tak ada apa. Cuba pergi kecek dengan dia tengok kalau dia nak boleh tolong. Pergi pula temu dengan Nabi Isa pula dah. Nabi Isa kata, gini aku ni masa tak sudah. Gini mau cari Nabi Muhammad. Tengok dia. Pas kita gambar tengok tu, nak pergi temu seorang Nabi tu bukan yang mudah tu. Nak pergi tu pun payah dia sedadu tak ada dia tu. Sedadu nak bawa jalan, nak buka jalan ke fuah lagi cari dia. Kau dah terdah-dah gitu. Nah, apa tu kok? Kita tu, hak nak pergi tu 10 orang. Hak kita pergi sampai temu dengan Rasul seorang, sok sungguh tu dah. Dalam seorang dua gitu. Hak lain tu telecak habis kok jalan tu dah, terlucuh habis dah. Pergi cari pada pergi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keceklah lebih kurang. Nah, Muhammad, kami ni tak cakap nak duduk dah sini ni. Ginilah aku berkeceklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ambil waktu tu pada buat kami ni peralih kita lain. Nah, walaupun tempat hak baru nak tak tu teruk dan ni pun tak apa, kami masih boleh duduk dah. Tak cakap nak duduk dah sini. Itu dia. Mintalah engkau tolong syafaat pada kami dengan mengayuh pada Allah Subhanahu wa taala, dia terima. Nah, maka riwayat dalam hadis kata Nabi kita jawab awal kali dia katakan analaha. Sebab itulah. Tak apa, Nabi kata tak apa, aku nak cuba tengok. Nah, apa tu? Nabi kita sujud tu. Dalam sujud tu Allah Taala perintah pada dia, Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta. Dan hadis dia kata gitu. Tak apalah, boleh berhenti sujud boleh dah, muakkad kepala pada sujud, lepas tu nak minta apa aku nak ui. Tengok. Tu nawayat karamah hak ada di Nabi kita. Dia malah yang tak sanggup melakon dah tu. Mari siapa tanya dia sanggup nak bercara, sanggup nak minta, lepas tu Tuhan tahu mau nak minta apa, minta aku nak ui. Dah. Maka Nabi kita pun mintalah supaya Allah Ta'ala ni kira bercara dengan ahlu mahsyar ni. Ikutlah. Wa emo nak buat putusan lagu mana, wa emo nak halih kita lain pun serahlah. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala terima nak kira bercara. Apa kata? Hadis itulah ia panggil syafaat. Hak Nabi kita boleh syafaat pada ahli mahsyar ni, semua Malaysia duduk situ tu boleh pakai guna belaka. Itulah ulama kata asy-syafa'atul uzma. Syafaat hak besarnya hak tu. Ialah asy-syafa'ah li faslil qada. Allah Taala terima permohonan Nabi untuk nak menceraikan hukum bagi orang duduk situ. Maknanya lepas ada ni, tak apa, nak kira dah. Nak kira dah. Nampak tak? Hal lepas pada tu lah, baru timbulnya, apa ni, cik terima surat catatan, terima, kena lakah sirak, kena mizan, kena apa lepas dah tu.
Lepas pada Allah Ta'ala terima syafaat Nabi kita. Deh. Gak hak Imam Ghazali nak sini lagu mana? Benda tu duk dapat kita. Benda tu ada. Benda tu mesti berlaku. Mu tahu mana kata benda tu mesti berlaku tu? Kerana dicerita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil hasyru. Dan nasyru ini ia panggil latpun wa nasyrun musyawwah ni. Orang mengaji dalam badik ia panggil latpun wa nasyrun musyawwah. Ia nasyru ni ialah menghidupkan segala orang mati dan mengeluarkan mereka itu daripada kubur. Itu panggil nasyru. Ihya'ul mauta wa ikhrajuhum min kuburihim. Itu ulama tarikh. Menghidupkan segala orang-orang yang mati dan mengeluarkan mereka itu daripada segala kubur-kubur dia. Deh, sebenarnya ia kena kata nasyru dululah. Tak gitu kan? Ia kena bakit hidup kelik semula dulu baru nak hambak, baru nak helak lagi. Tak gitu? Tapi ia kecek sini saya putar kot tu. Oyak kata halau dulu. Helak dulu, lepas tu baru bakit. Lepas nak helak ke mana benda tak ada bakit lagi. Tak gitu kan? Ia kena bakit dulu lah. Bakit cocok tumbuh pokok tahun dah. Lepas tu lah baru pingat api lek belakang hambak lagi. Tapi sini ia sebut hasyru dulu, lepas tu baru nasyru. Ini ia panggil latpun wa nasyrun musyawwas. Jadi teracah dia panggil. Tak apalah. Ni kita pusing kelik diri. Maknanya selepas daripada hidup kelik semula, bakit hidup kelik semula. Nuh ayat dua ayat. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Tuhan kata kemudian puak-puakmu semua ni pada hari kiamat esok. Tub'asun, dibangkitkan puak kamu ni semua. Hidup kelik habis. Hidup kelik semula habis. Lepas pada hidup kelik semula itulah baru berlakunya hasyrun. Apa dah tu? Habis. Hak duduk situ tu. Hak duduk situ tu kena berlaku sikit sorang. Hak beriman apa kena, lebih-lebih lagi hak tak beriman. Kena. Cuma ia panggil bertekah tak sama. Itulah ada ayat dan hadis. Setengah pada setengah tu kena sikit je. Ya hak istimewa lagi nya tekah demo duduk situ ramah tu dah. Tekah demo duduk situ ramah pakak duduk daripada masyarakat dah. Ada 7 golongan Allah Subhanahu wa taala perintah suruh hidup suku cara dia. Duduk sana, ia telah duduk di bawah bayar aras, dia kata. Hak ni tak ada kena duduk pak orang ramai dah. 7 golongan Malaysia. Salah satunya dia ingatnya wa rajulani tahabbani fillah la yajtami'ani wa la yaftariqani illa lillah. 2 orang lelaki, maksudnya 2 orang yang dia kasih sayang pada saudara dia tu kerana Allah semata-mata. Saya dua-dua tu dah. Kasih sayang ke mari. Lebih pada adik-beradik lagi. Kasih sayang apa tu? Kerana nak tupai harta dia ke tak? Sebelah jumlah tu tak ada kerana ni sikit habuk pun tak ada. Hanya berkasih sayang tu lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercerahlah oleh keduanya dan tidak berhimpunglah oleh keduanya, melainkan semata-mata kerana Allah, tak ada bertujuan lain. Demoning akhirat esok dalam keseketika Malaysia ramai duduk dalam kelai kabuk tu dah. Puak ni Tuhan ambil kita suku. Dia kita suku duduk di bawah bayar arah. Dan setengah daripadanya pemimpin yang adil.
Ada 7 golongan. Hak tu tak ada semak apa lah kau ni. Nah. Benda-benda peluang lagu tu lah kita kena cari. Dah gitu. Ni orang buka pintu belah-belah sen pintu tu tak ada siapa yang nak masuk seorang habuk. Fahmu harap pedana lagu tu. Kalau orang tanya. Pintu belah sen pintu untuk nak pergi situ tak ada siapa dia nak masuk. Habis. Dan seksa kubur. Tengok dia tulis lagu tu. Orang baca saksi tu. Bukan baca saksi, baca seksa. Dan seksa kubur. Ni pun setengah daripada benda hak yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia royak dalam hadis. Seorang tu bila dia mati, kalau dia tu orang pesing, tak makan siku atas dunia. Boya masuk dalam kubur orang kamu pun sudah lirah tu dah. Kubur kata ke dia. Kubur kata ke dia. Di kalangan semua makhluk Tuhan ni, munglah orang hak paling aku benci sekali. Kena hak mula-mula tu gitu. Di kalangan semua makhluk Tuhan ni, munglah orang hak yang paling aku benci sekali. Kena buah tu dah. Tu dia. Tu kalau orang hak tak makan siku. Kalau orang hak presiden duduk tak dunia tu makan siku molek. Bila orang sudah kamuh dia dalam kubur tu, kubur kata gana ke dia. Mung ni lah. Daripada semua makhluk Tuhan, orang hak yang paling aku suka sekali. Mung. Kubur kata ke dia. Lepas pada kubur kata gitu tu, Allah Ta'ala perintah pada malaikat dia suruh keluar. Suruh keluar kubur tu, hingga siapa luah perasaan dia duduk situ dah. Suk mata mana. Ni mata kita celek fah ni suk dana. Suk dana. Kubur dia tu luah tu. Selain pada tu pula, dia kata, Allah Ta'ala buka satu pintu untuk Tuhan nak tengok ke dia tu gambar syurga. Bila dia dah tengok gambar syurga tu, Allah Ta'ala perintah pada satu golongan daripada malaikat mari ziarah dia. Mari doa ayat katakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Demo ni duduk sini nanti okak demo masa depan ni selamat benar. Peluang demo masa depan ni, demo boleh masuk syurga. Malaikat 2 hari berita-berita baik, semua dia. Lepas tu malaikat hak terpetah sana. Ya wayak pula dah. Nahnu awliyaukum. Kami semua ni adalah pengasih-pengasih bagi demo. Yang orang hak demo tu boleh nak buat apa orang Syekh kata nak buat kutirak boleh kata ambil buat kami ni buat kutirak demo. Allah kita ramai tahu mana tu. Lupa habis dah. Segala-gala benda hak kita tinggal atas dunia tak ada habis. Lupa habis. Duk ramai dengan pok-pok melekat mari duk daya kita, mari duk pujuk kita. Mari duk tawan nak jadi kutirak kita. Apa? Tu apa tu? Nisbah kepada mereka hak yang dia duduk atas dunia ni dia tak pelang daripada jalan hak Tuhan perintah tadi. Jadi macam itu. Dia panggil dan seksa kubur. Kita tambah selagi boleh. Dan segala nikmatnya nikmat kubur. Baik. Dan soal mungkar wa nakir. Soal yakni pertanyaan daripada 2 orang malaikat yang rupa dia tu sangat-sangat keji dan huduh.
Dipanggil soal muka nakir. Salah seorangnya nama mungkar, salah seorangnya nama nakir. Lepas tu ia ada khilaf sini. Ia kata setengah kata muka nakir ni untuk tanya orang hak jahat. Nah, mereka hak yang dilatihkan untuk tanya orang hak jahat. Orang hak tak makan siku duduk atas dunia. Nah, tapi bagi orang hak baik, golongan hamba-hamba Tuhan hak salihin, mereka hak nak soal dia tu nama Basyirun wa Mubasyirun. Nama lah tu. Nah, bukan nama muka nakir dah. Nama Basyir, Mubasyir. Basyirun wa Mubasyirun. Nama ya lagu tu. Nama apa sedap dengar dah. Nah. Dan sirat. Sirat asal mana jalan. Yang dimaksudkan ialah jabatan hak yang dibentangkan di atas mulut neraka jahanam, ia sebelah sana lah syurga. Nah, kalau kita lalu hak terlepas, kalau kita litah hak terlepas, maka tak ada lagi ke lain dah, hanya lepas ke syurga. Sebaliknya kalau lakah lalu hak tu tak lepas, jatuh letu. Hak mula-mula sekali, hak dah atas sekali. Nama ianya jahanam. Lepas tu turun pada tu juga, tak tahu duk patak juga nama apa lah. 7 lapis turun ke. Nah, wal iyazabillah. Dan mizan. Mizan bahasa kita kata Allah untuk waktimai amal ibadat kita. Dan Allah untuk waktimai amal kejahatan kita. Nah, nak suruh kita reti, nak suruh kita tahu, nak suruh kita pegang putusnya ke apa? Benda-benda saat ni tu sebenarnya tu sebenarnya tu jadi apa tu? Ia panggil jadi khabar bagi anak. Sebab itulah nak suruh takdir itu hak noh. Dan barang ia datang dan mengetahui bahawa mengetahui barang ia datang atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya atau khabar bagi anak. Tak ya benda tu sungguh. Nah, siapa-siapa dia pergi ingkar benda sana silap sah dalam agama kita. Hanya kita kena benda tu. Aku fikir tak nampak ni. Aku suluh tak nampak dengan akal aku ni. Tak apa. Bila tubik daripada lidah Rasul lagu tu, kita kena kata ya, kita kena mengaku kata ha. Lepas satu akidah. Habis itu. Oh, kita tak ingat dah. Kena mengapa supaya wujud hidayah ke tak? Itu maksud katanya lah. Kena mengapa supaya wujud hidayah ke tak benda ni. Nah. Hak ni kita duduk sini deh. Kita duduk kata bila kita dengar di mana saja, bila kita dengar orang baca, bila orang tanya kita kata jelah dah. Lepas tu kalau dia mau suruh kita pelatu satu persatu, kawan tak pandai nak bilang. Tak ingat nak bilang, nak pelatu. Kalau dia mau tanya kita, sungguh tak kita ni dia mati, ada malaikat mari tanya kita muka nakir. Kita tak sungguh. Sungguh. Sungguh ke tak kata kita ni bila kita mati, ada timai amalan kita. Sungguh. Sungguh ke tak kita ni bila mati, kena pakai klik semula. Apa tak sungguh. Pahamu tahu dana benda tu. Aku dengar dia mau duk baca di balasok. Pada waktu adalah yang baik ni kitab ulama. Kitab ulama baik dana, baik dalam hadis. Tak apa dah. Tak apa dah. Hak tafsir ini, hak tafsir. Sungguh dak dia kata kita ni bila mati kena timai amal lah. Tahu. Tu tak leh tu. Sebab dia wajib kan ni. Dia wajib ni. Tahu. Tahu tu Allah dah tu.
Tapi kita terginilah, kita buat hak loleh ni, boleh jadi weh. Tak boleh tu. Boleh jadi. Jangan. Pakai ho lalu dah. Ho, itu dah. Boleh jadi. Supaya demo tu Demo tu kita tanya. Kun chưa jangan. Kita tanya walau tanya. Dia jawab kata, cak mi. Yalah dah tu dah. Gapa cak mi? Yalah dah tu loleh dah tu. Cak mi nah dia kata. Oh, Islam dah. Cak mi. Cak mi tu maksudnya loleh dah. Loleh dah. Kalau kata main mi tu, pakai putus pah. Kalau kita mi. Lepas tu tambah lagi mi cing. Cing lagi. Lepas tu yakin. Nampak dah? Jadi maksud ayat tu bukan nanti pandai bila satu persatu. Contohnya bila kita dengar ataupun orang tanya kita, sungguh tak benar ni akan berlaku lepas dah kita mati? Kita jawab tak ya. Lalu dah. Tak ke mana? Kalau dia mau tolak, gonyek, cokeh, tahu mana, kita dah putus itu. Bukan kita kata, benda ni wak mai tak leh ni Nabi wayak ni. Kalau wak mai benda ni punah akidah ni. Tu dalil tanya kemah sungguh ni. Nak situ? Nak situ. Apa dia? Hak tu masuk di dalam syok. Syok. Maka syok tentang benda as-sam'iyah ni bahaya lah. Bahaya. Ingat tu sebenar tu Iraq ia jadi khabar bagi anak. Batu nak takdir itu tu dan barang dan bahawasanya mengetahui. Kata itu. Batu sebenar ni jadi khabar bagi bahawasa tak ni lah. Ya. Mengetahui ni mana kena tahu dengan jalan putus. Ya. Tak boleh. Kalau tak tahu kena tolak wilpah benda ni dah. Ya benda wajib kena tolak wilpah. Enggak benda ni orang sini saja ya tak supaya hak wujud kita. Hak wujud kita tu selain pada kita pegang atau Tuhan ada. Kita kena pengembang dalil. Hak ni dah. Tahu kata kita lepas pada mati kena bangkit hidup kelik semula. Mumbi alasan anam aku tak tahu. Apa tu? Cuma jangan ingkar. Jangan tolak. Jangan tolak. Maka inilah asal. Maka inilah. Inilah tu dhamma dia ketik klik ana tu. Jaga. Maka inilah. Buat gini. Yakni segala akidah yang tersebut. Dhamma derajat situ. Maka inilah yakni segala akidah yang tersebut mula daripada kata mana? Mula daripada kata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihatkan dia pada akhirat. Tu mula situ. Mula situ. Patah heret mari bahwasanya apa kali bahwasa tu. Semua tu Imam Ghazali kata asal. Apa makna asal? Iaitu perdu. Ataupun humbi ataupun tunyeh. Itu asal. Boleh? Nah, asal apa makna asal? Iaitu agama. Itu tafsir asal. Dah. Apa makna asal di sini? Yang nak sini ni. Iaitu agama. Apa makna agama? Buat gini. Iaitu ajaran atau maklumat bagi agama. Tu dia panggil ajaran ataupun maklumat hak sakut faham dengan agama Islam hak kita dok pegang. Agama mana? Sifat.
yang dimasukkan oleh salaf yang salihin. Ya hak dalam Arab dia kata asluddin allazi daraja fihi salafus salih. Daraja ni Syekh Daud kita terjemah makna masuk. Lepas tu dalam syarah dia tafsir daraja ai salaka wa madha. Dia tafsirlah. Yang telah menjalani dan telah lalu di atasnya. Itu mana masuk. Nak wayak kata kan? Nak wayak kata benda-benda hak dia duk bila tak dia. Duk wayak kata Allah Subhanahu wa taala akhirat esok ia benar we hamba dia tengok. Tengok zat dia. Lepas tu dah heret mari tu. Bapa perkara tu dia bawasanya, dia bawasa dah. Dia heret mari sampai saat ni tu dah. Imam Ghazali kata hak tu lah. Maklumat hak yang bersangkut paut dengan agama Islam, hak yang puak salafus salihin duk berjalan kot tu. Itu ayatlah. Mana tu? Dan benda-benda tu kita tambahlah. Kita tambah. Bukan puak salafus salihin saja berjalan kot tu, kita lah ni pun duk pergi lagu tu juga. Tak ada ubah, tak ada halih, tak ada bidah. Duk pegang lah tu. Nah tu dah. Maknanya pegangnya kita lagu tu ia panggil pegangnya perkara-perkara hak yang bersangkut paut dengan agama. Yalah dah. Tu. Kita nak buat kena benda ni, kita nak buat loleh benda ni seperti kata saat ni, tak leh. Pokoknya kena hong. Gak dengan kita tahu benda-benda saat ni. Lepas satu wajib. Nah, lepaslah satu wajib perintah kitanya. Salah yang salihin doa sikitlah. Radhiyallahu anhum. Masuk. Nampak situ tu. Masuk di mana? Atas i'tiqadnya, yakni di dalam i'tiqadnya. Atas dengan mana pada zarfiyah mana dalil. Masuk atas i'tiqadnya, yakni di dalam i'tiqadnya, i'tiqad bagi salafus salihin. Dan berpegang dengan dia. Atau baca berpegang. Bukan berpanggil. Dan berpegang dengan dia, dengan inilah tadi. Apa makna ini dia panggil tafsir murad. Yani wajib kita, maksud kita ni tiap-tiap mukallaf sama ada jatuh ataupun betina. Wajib atas kitanya i'tiqad akan benarnya, yakni akan sebenarnya. Wajib kita kena pegang kata benda tu sengoti. Wajib kita kena kata benda tu sengoti dan sungguh. Pada tu je. Nah, lepas tu sengoti dan sungguh tu setara mana? Sekiranya kita pergi dengar orang baca di masjid. Ataupun orang tanya kita di kedai kopi. Kita jawab kata ya. Ya gitu dah. Aku tak tolak, aku tak ingkar benda ni. Ia panggil sudah gugurlah kewajipan tadi itu di atas kita. Tak apa orang. Inilah kita kena mengaji ni. Nah, untuk kita nak pelepaskan benda-benda ni, kita kena mengaji mengikut jalur dia. Yakni wajib kita i'tiqadkan benarnya, benar dengan mana sebenar. Dan kita berpegang dengan perkataan mereka itu perkataan bagi salaf yang salihin. Nah, dia sabak demo tu ia bersih lagi masa tu ia tak ada bercampur aduk dengan apa lagi. Maka iyo
ia inilah sana. Segala akidah hadut bila tadi tu jemloh yakni salah perhimpunan tu mana jemloh. Jemloh yakni perhimpunan daripada asal agama, daripada perdu agama. Tu. Patut ya tubik pada tu banyaklah cabai dah dia tu. Nah, gitu. So laginya takut kita duk wawai. Demo-demo dulu tu ada kokek-kokek kedak benda ni weh. Dan telah jatuh atasnya atas inilah tadi. Ijma' ulama dulu. Tak kena baca. Dan telah jatuh di sini dengan mana berlaku. Dan telah jatuh, yakni telah berlaku atas segala akidah yang tersebut tu. Berlaku apa? Ijma' ulama. Apa makna ijma'? Kata sepakat. Kata iyo. Tak ada pun ulama mana mari ingkar, mari tolak, mari nafi benda-benda yang ada bila sana. Semua tu sekata begitu berlaku. Apa dah? Tu. Ijma' tu bila? Jaga tu. Dulu daripada nyata bid'ah. Dulu daripada nyata bid'ah. Yani dulu daripada nyata reko'e bagi orang baru. Oh ya lah. Deh. Pasti ingat molek. Bila benda tu satu benda tu bila sudah berlaku ijma' dah. Ingat molek. Deh. Benda tu sudah berlaku ijma' dah supaya Imam Ghazali kata ni. Benda-benda hak ya duk bila saat ni dah. Sudah berlaku ijma' bagi para ulama. Mana ulama zaman tu pakai ia berlaku. Nampak tak? Nyegi timbul benda rekod baru lepas dah tu, hak tu kita kena tolak. Kita kena tolak. Tak boleh nak pakai dah. Pasal apa? Kerana rekod baru ni, ia panggil mencarikan ijma' ulama. Bila benda tu mencarikan ijma' ulama, hak baru ni kita kena tolak. Kena pakai hak dulu. Apa dah? Tu. Atau kata dulu daripada nyata bid'ah. Gapo dia bid'ah? Buat gini. Yani segala rekod bagi orang yang kemudian yang tidak termasuk di dalam dalil-dalil yang amat. Itu panggil bid'ah. Nah, segala rekod bagi orang baru, patut rekod dia tu tak teluh, tak boleh kita nak masuk langsung pun. Di dalam dalil-dalil syarak, hatta dalil amah pun nak boh tak teluh. Ia panggil benda tu benda bid'ah. Maka bila kita belajar dengan akidah yang ada bila saat ni, benda ni kita kena tolak. Kita kena tolak, alih pakar. Kalau rekod dia tu belaga betul-betul dah. Belaga hingga siapa mencari ke ijma', tu kurang sedap nah tu. Kurang sedap nah. Nah, wa misluha zaman nafali mujma'in. Tak gitu? Setengah daripada perkara hak yang jadi sabab bagi jatuh kafir seorang tu dah. Orang yang ingkar benda hak yang dimaklumkan daripada urusan agama dengan secara latah. Ya kita tolak benda tu, jadi kafir. Wa mislu haza. Puan mata jawara kata. Supaya tu juga man nafali mujma'in. Orang tolak benda ijma'. Supaya mislu haza dia kata. Ijma' dengan ittifaq dia luah ijma'. Sebab ijma' ni tak ada punya tak
tok tek dak dah pakai skatos iyo. Ada pe ittifaq ni ada spek. Sebab itulah dalam asal kita mazhab Syafi'i dia boleh jadi dalil. Ijma' ni. Nah. Tu dia. Dulu dan telah jatuh sini mana berlaku deh. Dan telah berlaku atas segala akidah yang tersebut ijma' ulama. Berlaku tu bila? Dulu daripada nyata bid'ah dan zahir ahwa. Baca itu. Dan zahir ahwa. Zahir itu baca zahir deh. Apa mana ahwa? Yani dikata-kata oleh ahlul bid'ah dengan hawa nafsu mereka itu mana ahwa. Nah, kita ubah sikit boleh hak Syekh Daud kecek tu. Yani dikata-kata buat gini. Yani berkata oleh ahlul bid'ah ia kata tu dengan hawa nafsu mereka itu. Tu. Kita tengok tak usah pergi jauh. Kita tak usah pergi jauh. Kita tengok tempat kita ni. Dia tengok tempat kita ni dah. Orang duk mengajar tempat kita ni. Bukan setahun dua ni. Tak gitu kan? Orang duk mengajar tempat kita di bawah Miftani ni. Setahun dua ni je kan? Dia kata dalam 400 tahun dah. 400 tahun tu hak tak ada dengan kita. Kita tak usah cara lah tu dah. Kita ambil hak dengan kita. Kita ambil hak dengan kitanya, kita ambil kata Jame tok bumi. Jame tok bumi, jame tok monggo, jame tok dalo, jame tok sebelah, jame demo tu. Ada tak weh isu-isu hak yang jadi haru-haru apa kita lah ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tu. Jadi bila tak ada tu benda tu dah duk berjalan mari tu seminggu kan? Seminggu. Bukan. Ratus tahun. Ratus tahun. Malaysia ni dah selaju duk pergi dah. Allah comelnya. Lepas tu duk pergi selaju tu pula Malaysia di zaman tu din dianya ia tak tinggal ulama. Duduk di bawah payung ulama betul-betul. Tak itu kan? Sebab itulah ia boleh pergi selaju. Tak ada apa lah. Orang kata muduk turut ia. Talibah masuk neraka lah mana? Tak apa aku jauh masuk dengan ia. Tengok dia jawab boleh itu. Nak ayat atau kemahnya. Nah. Itu hak Imam Ghazali duk surah tu. Cuma kita ni tak masuk dalam jalur lebaku dia menung je. Tapi jalan ni super dah. Marilah ni bawa duk jadi dah. Nya mari duk surah gitu, surah gini, surah gitu, surah gini, surah gitu, surah ini pula ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Gak kita orang turut belakang ni. Hak aku duk jalan dulu kena kedak ya. Tak ada dah wak lolok tanya. Pas kalau tak kena murak nak qada semaya. Tak tanya dah gitu. Kena ayat tertelajak bodohnya dah. Tidak wak lolok tanya apa kalau tak kena hak kita duduk semaya beratus tahun dah dulu kena qada habis. Nak jawablah. Jawabnya kena dah hak aku duduk berjalan dulu kena dah. Pasal apa? Kerana hak aku duduk berjalan dulu tu belum daripada timur benda-benda hak duk jadi oak hak lah ni. Bah benda-benda hak duk timur oak lah ni tu dah. Duk wayak benda hak ulama duk khilaf. Cuma yang wayak setapai nak heret kok ia. Tu je. Orang dulu dia tak saya kecek benda tu takut umat jadi berselengak. Dia tak saya kecek benda tu. Bukan makna dia tak tahu. Dia tahu. Tapi benda tu tak ada faedah. Kita nak heret umat wiki sejalu. Duk kecek apa benda tu? Apa? Allah kita teringat culah. Ayat kita ayat hadis.
kakak dia ada belum kakak jauh. Oh, Kakak dia tahu. ya. Hak ni kena kita tanya dia deh. Tanya ambo ni. Payah nak jawab. Deh. Oh. Ya. Ya ayah. Kita dah ingat salah satu pada ayah deske. Ayah deske dia dah mengepek. Dia dah mengepek. Kita dah mengaji dia kita langsung. Dia kata orang lain ni banyak mengajar ayah hadis. Ayah hadis. Ayah hadis. Jadi waktu be ayat berkemah-kemah, waktu be hadis berkemah-kemah. Ya dia kata bukan mau kata, ya dia kata kemah ayat Quran tak kena dengan tepat, hukum dia haram. Ayah dia kata bukan mau kata. Kemah hadis tak kena dengan tepat, hukum dia haram. Itu buah dia. Itu buah dia. Nah, kita dia ingat cula duk mengepek apa ni. Dia kata Allah mikirlah puak kita ni mikirlah. Kita duduk dalam negeri Syia ni, kita ni gulungan hak sikit dah. Betul tak? Gulungan kulum noi jola kata. Kita ni orang hak sikit dah. Umat Islam hak duduk dalam negeri Syia ni, hak kerajaan wak sama do crop cry panggil dah. 9 juta je. 9 juta. Boleh jadi lebih dah. Dia tak sewayak tak tahulah tu Allah. 9 juta je. Daripada 70 apa lah 76 juta ni kita 6 juta je. Cula kata kita ni orang sikit dah. Lepas tu duk balah, duk pecah, jadi kau sikit lagi. Subhanallah. Tak ada mikir ke kana weh. Lepas tu kita duk balah, duk pecah, duk pergi kau tu kau ni jadi kau sikit dah. Kerja sudah dah. Kerja sudah dah. Cula kata iyalah ni umur 70 lebih dah masuk 80 dah. Tak ada sudah sah bok. Dia mengepek orang ni dah. Tak ada sudah sah bok. Bukan tu kita duk going benda ni semua Malaysia pakat hak kita belaka. Dak ni. Dak kali. Nah, dak kali. Lepas tu kita tengok natijah hak tubiknya nak tanya. Laba ke rugi weh? Pok kita ni kata rugi dah. Tapi boleh jadi dia mau kata laba lah. Kita pegang hak ni, kita pegang hak Imam Ghazali kata ni. Jadi benar hak yang kita duk pegang tu, hak tu dia panggil perkara hak yang mujma'un alaih. Perkara hak yang sudah berlaku ijma'. Nah, kita pergi atas jalan tu, lepas tu hak demo duk pergi duk besar benda khilaf lah ni dah. Supaya kita terduk besar benda wak molok kita misal dah. Benda wak molok ni orang duk bercara 400 tahun dah. Imam Sayuti bukan ada kita nah. Ibnu Hajar Asqalani bukan ada kita. Demo nunduk kecek 400 tahun dah tak sudah. Pas kita mai duk wayak hari ni, wayak le orang hak tak sah. Wayak telah le orang hak no. Ya kena gitu. Tu wayak hak tak sah. Wayak hak tak sah Nabi tak wak kita wak benda ni bid'ah. Cuba wayak hak nu tak. Ya kena wayak hak nu gatai. Wayak dua sebab Imam Nawawi tu ke. Ya wayak le ni, ya wayak le nu. Apa tu musulah tengok diri. Wi jadi lagu tu. Tu kalau kita nak mengarung di dalam benda hak yang diubah oleh alul bid'ah. Kalau kita tak saya mengarung dalam bab tu, pakai hak asal sana. Pakai hak asal sana ni. Apa tu benda ni kita nak buat? Buat dah mau ada jalan ke? Benda ni aku tak nampak. Hamu sawak dah tak ada jalan di sisi mu. Pakai lagi sekali. Itulah yang panggil dasar ummatan wahidatan. Apa? Masuk kitab lah. Ada masa tu pergi buat lain apa. Imam Ghazali kata, benda-benda tu kita takut lah. Takut sungguh lah. Kalau jamai dia tu duk takut benda tu dah. Jamai dia tu tak ada lagi sebab duk jadilah ni.
Imam Ghazali kata kalau timbul benda tu Allah takutnya kita. Pas nak buat gano nak wilpah ada benda tu. Kami berlindung dengan Allah daripada mengada-ngada pada agama Allah yang tiada pada zaman Nabi. Nanti Imam Ghazali kata kita minta kita sepak pas belah. Pas belah ke apa? Hidup buat rekod perkara hak tak ada bersangkut paut dengan agama. Perkara hak tak ada bersangkut paut dengan agama tu kira kok mana, pegu kok mana. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam ayat Quran, tak ada dalam hadis Nabi, tak ada daripada perbuatan sahabat, tak ada belaka. Akhir sekalinya tak termasuk juga di dalam dalil-dalil hak umum hak bersangkut dengan agama. Makna lepas keluar sungguh benda tu. Imam Ghazali kata kita minta lah ya Allah Ta'ala sepak lepas belah. Amin. Dah. Ni. Kita nak wayah terbagi orang yang mengaji kitab Minhajul Abidin ni. Tok guru kita doa with kita. Yakinlah kata kita tak sembak dengan benda tu. Nah yakin weh. Bagi orang hak mengaji kitab Minhajul Abidin ni, Tuhan kita doa khas with kita. Ya Allah, mintalah kau berlindungkan. Sepaklah kita semua ni. Maksud kita siapa dia? Khususannya orang yang mengaji kitab ya ni. Jangan wis sembak sikit habuklah kena dengan benda sana. Benda rekod pada agama tu. Nah, Allah Ta'ala terima doa dia. Nampak dah? Kita ni tak tepi ke benda tu. Yakinlah lagu tu. Nah, dia doa ulama ni yang buat main dengan dia. Tu. Daripada mengada-ngada pada agama Allah. Mengada, maksud dia tu. Yang ni akan perkara yang tiada pada zaman Nabi dan zaman sahabatnya, sahabat Nabi dan zaman salafus soleh serta benda tu pula tak boleh nak masuk langsung dengan dalil-dalil amah daripada Quran atau hadis. Maka benda itulah yang panggil al-mukhtara'u fid-din, benda hak yang direkodkan pada agama. Tapi selagi mana dia boleh selit dalam 2-3 lubang sana, hak tu ya tak masuk di dalam bid'ah. Kalau masuk juga pun ulama kata masuk dalam bid'ah hasanah. Duduk situ. Mana boleh pergi lagi? Boleh pergi lagi. Apa dah? Dan mengikut hawa. Dan mengikut hawa. Hawa ni bukan orang nama Hawa dak ni. Hawa di sini dengan mana kandak nafsu. Kandak nafsu yang nak kok mana, yang pergi kok tu. Dipanggil hawa. Mengikut, itu nak sakut dana tu. Mengada-ngada pada agama tu dengan tiada dalil, dengan tak ada alasan. Dalil apa ni? Yang ni dalil hak secara totok sahih pun tak ada, dan dalil-dalil hak umum yang boleh masuk dalam tu pun tak ada. Itulah yang panggil al-mukhtar, benda hak yang direkod, hak yang direkodkan pada agama. Kemudian maka kamu tilik akan perjalanan hati dan yang mewajibkan dia. Kemudian daripada kamu sudah tetap di atas akidah tersebut. Tak boleh berhenti lagi. Nak suruh selaginya kamu tilik. Takdir gini. Yang ni hendaklah kamu tilik. Tilik tu mana kan? Nak suruh cari jalan. Ita jalan. Tu mana tilik. Kita sentiasa do ita jalan. Tilik kan ke apa?
akan perjalanan hati, yakni akan amal hati dan jalan untuk nak menyempurnakan dia. Itu muraknya. Deh, maknanya hak sakni bercara kita duk bercara buku hak sabit dengan pegang ni. Deh, lepas tu so laginya nak suruh kita kira bercara juga, nak suruh kita ita jalan juga. Perkara-perkara hak sakut pau dengan nak baiki hati kita dan amalan nak we hati kita tu cuci bersih maka siku 24 jam. Nak buatlah nak. Kena duk mikir juga weh. Kena duk mikir juga. Mikir setara mana? Kalau turun hak Imam Ghazali wajib serupa dengan hak sakni juga. Nak duk dia tak leh lah kita ni dah. Kau jaga jedah weh. Ya gitu. Pasal iyalah dunia ni darumih natin. Tepak hak saya nak teh hamba dia. Tepak hak saya nak wap sahih hamba dia. Imam Ghazali kata sabit dengan buku amalan hati jalan ni untuk nak menyuci hati kita ni. Kena duk suluh 24 jam juga. Kena mikir juga. Sebab apa? Bila cemar dia hak lain nak bergelak tak ligat. Betul dah? Bila ia tu cemar pola hak lain nak bergelak boleh pergi tapi laju tak. Tu. Dan ia mewajibkan dia akan perjalanan hati gapo gatik hak mesti kita kena buat hak sakut pauk dengan hati kita seperti mana kita kena buat hak sakut pauk dengan sembahyang fardu. Tepus itu boleh tak apa. Gapo dia weh? Imam Ghazali kata kena belajar juga. Dan yang ditegahkannya ya ada tu. Perkara hak yang disuruh kita isi masuk di dalam hati kita. Ada di sana pula benda hak yang ditegah putus jangan kita sumak masuk dalam hati kita. Ada. Lepas tu mengopoh benda tu. Imam Ghazali kata yang lagi akan datang di dalam kitab ini hujung ni. Dia nak royak. Tok guru kita ni yang dia nak tolong royak kita weh. Gapo gatik perkara-perkara yang bersakut pak dengan hati, hak kita kena reti cara, lepas tu kita kena isi asak masuk dalam hati kita. Guru dia ada lagi. Gapo gatik perkara hak Allah Ta'ala larang putus, hak Nabi larang putus. Tak boleh kita nak ambil pakai, tak boleh kita nak ambil isi asak masuk dalam hati kita. Gapo tu? Ada juga. Dua-dua tu. Imam Ghazali kata, dalam kitab ni lah tepat hak yang nak bercara, nak tolong hurawih kita. Alhamdulillah. Dia gitu. Bagi kita orang yang nak jadi berjuruh dengan Tuhan kak, bagi kita orang yang nak baik hati, jangan kita putus mengaji kitab Minhajul Abidin. Nak ayat itu ya. Jangan kita putus. Nak tak nak aku ni mati dalam mengaji. Lepas tu ya bila kita kerah jalur tu dah. Ya ada ibu yang nak mai karu kita. Ibu yang nak mai karu kita ya ada. Aku tengok mu dah. Hari Selasa po kilik kita, hari Sabtu po kilik kita, hari Ahad po kilik kita. Tak ada nampak boleh pos sekarang nyanyi mu. Tu. Dia nyanyi juga lah. Kita jawab tak aku nyanyi mu. Jawab klik itu. Aku nyanyi kamu. Mu nyanyi kat aku nyanyi kamu. Lepas tu muduk suta aku nak wayak aku nyanyi kamu. Tu kita balas klik. Ya kena lagu tu. Bukan kuasa nak balas nah, kuasa nak wayak jalan. Gitu. Ia mengaji ni tak ada tempat rugi ni. Kita duk mengaji kitab Minhajul Abidin ni dah. Tuan dia ni dah. Nabi jamin. Dia dah wayak cerita awal-awal kitab dah. Tuhan panggil Nabi
Ia duduk dua orang. Nabi Musa patut Imam Ghazali. Dah. Nabi tanya Nabi Musa, ada tak Musa? Kena tanya mu ada tak umatmu orang alim suka ni. Oh Musa tembik mana? Tengok tu dah. Oh dia kata cerita mak bangga tu tak boleh fakar. Jangan gaduh tolak. Jangan gaduh tolak. Benda tu kalau bahang, dia panggil seri. Betul tak? Kalau cerita mak bangga bahang, seri baru. Tapi kalau sengoti, jawab. Labo. Tu ya. Nah, ni awal-awal kita ada wayak dah. Ini dia. Ia lagi akan datang di dalam kita ini. Kok kita harapkan besar lah. Akhirat esok mudah-mudahan dia boleh tolong syafaat mengikut kota hak tahawi ke dia. Termasuk puak kita hak mengaji kitab dia. Amin. Lah tu. Dia panggil banyak cara-cara hak boleh kita menyelik tu. Ni belum pada kita dapat maklumat hak dia dah hurai dalam kitab ni, boleh kita beki. Kalau naik tangga tu, lagi lama dah lama. Nampak? Gitu. Apa tu hai? Boleh nak suruh kamu tilik akan perjalanan hati? Apa tu? Ilak situ. Supaya hasil bagimu amal. Nyo tu kalau kita nak dada, kita kena rajak pada hati. Supaya hasil bagimu amalnya amal hati. Nah, sebab apa? Nilai amal hati dengan amalan anggota ia berbeza. Nah, tu kata Abul Hasan Asy-Syadzili, satu zarrah daripada amalan hati lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala bukit bukatan dia ni. Apa satulah kita kena proses hati kita kena cuci hati kita, jadi makan siku 24 jam. Pasal apa? Kerana kita nak isi masuk di hati kita ni benda-benda hak dijadi nilai tinggi ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Habis kat tu. Kita berhenti situ. Kemudian mengetahui pula jumlah barang yang berkehendak kepada memakaikan dia seperti mengambil air semaya dan puasa dan semaya dan upamonya. Hak ni dia panggil a'maluz zahir, a'maluz zawahir. Dia panggil hak tu. Amalan zahir ni. Kita singgah situ dulu kata dia. Kemudian mengetahui pula. Wallahu a'lam. Sikit ni nak wayak awak makhluk ni dah. Awak makhluk ni. Kita belanja awak makhluk ni tu tak sah wayak secara detail lah dah. Kita wayak dengan secara umum. Kita belanja awak makhluk ni tu habis 39,000